Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni punya video Cik T nak buat makeover dekat dalam bilik tidur Cik T ni. Hari tu Cik T nampak tak ada cat, lepas tu tak habis. And Cik T ada beli perabot dekat sini. Semalam Cik T dah unboxing sebab Cik T nak angkat bawa naik atas ni berat. Laki Cik T tak balik kerja lagi kan. Jadi Cik T dah buka dulu and then dah susun kat sini tapi belum pasang lagi lah. Cik T angkat sikit-sikit. Jadinya dalam video kali ni kita nak pasang meja makeup. Lepas tu kita nak pasang dekor dinding dekat belakang ni. Belum settle lagi. Lepas tu dekat almari ni Cik T nak pasang fluted. So jomlah follow jadi Cik T hari ni nak makeover bilik utama. So korang kalau suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Okay, jom tengok almari yang Cik T beli. Okay, ni dia almarinya. Ni dia sikit, yang ni sikit. Lepas tu ni ada lagi. And ni ada cermin juga Cik T beli satu set. Dia sampai sikit-sikit tau. Sebab Cik T tak boleh check out terus. Dia berat kan, macam tak sesuai shipping dia. Jadinya ni lah cermin. Lepas tu ni perabot dia. Maaf lah sepah kan. Ni sebelum ni Cik T letak katil Cik T ni tengah-tengah tau. Tengah-tengah macam ni. And ada ruang kat situ. Tapi fikir-fikir balik kita rapatkan je. So dekat sini kita boleh letak meja makeup apa semua. Banyaklah space sikit kan. Sebab ni memang kosong, tak ada apa letak lagi. Jadinya jomlah kita pasang perabot ni dulu. Lepas tu boleh kita kemas-kemas. Cik T ada nak try ni tau, screwdriver baru yang jenis cordless. Ni beli. Ni senang kan sebab ringan je. Sebab sebelum ni Cik T pakai yang kosong yang besar, berat tau nak drill-drill ni semua. Yang ni ringan je, lepas tu dia boleh pusing macam ni. Jadi senang kita nak pegang kan. Yang ni dia ada banyak juga aksesori dekat dalam ni. Jadi sangat berbaloi lah. Harga dia murah je. Jom kita pasang lah, sambung. Kita pasang semua yang drawer dulu, baru kita boleh pasang dia punya kabinet. Okay, ni yang Cik T dah siap pasang. Tapi satu bawah ni, rail dia rosak tau. Sebab, bukan sebab seller ni, tapi sebab Cik T terlanggar. Lepas tu macam bengkok apa semua. Jadi Cik T dah beli yang rail baru. Tunggu sampai baru kita pasang yang bahagian bawah tu. And then sekarang kita nak pasang yang dekat bahagian top dia pula. Jom kita buka. Ni yang bahagian atas je. Dah siap pasang. Cik T ambil yang saiz 80cm je, tak panjang. Sebab plan nak letak dekat tepi tu kan. Jadi kita tengok dulu macam mana. Next time kalau nak beli ni je pun boleh. Sebab dia jual asing. Oh, yang Aziz lagi. Itu sorban. Ni ialah meja Cik T DIY untuk bilik Sofia. Tapi disebabkan dia dah ada meja baru, dia tak nak meja ni. Cik T tak pasti nak buat apa ni. Dia punya rak tu ada lagi. Pakai lagi lah. Dia boleh alih-alih, jadi tak risau.
Dalam makeover ni juga Cik T ada DIY wall art frame yang ni guna frame yang lama yang Cik T sangkut dekat bahagian atas tu kan. Ni dia. Frame dia Cik T perlukan polystyrene and Cik T just lukis je lah bentuk apa yang korang nak kan. Lepas tu kita ada plaster kat sini, boleh plaster dekat bahagian atas ni, and sebabkan dia nak kekalkan warna frame tu, Cik T tape dulu and kita boleh tampal juga. Lepas tu dah kering apa semua, bolehlah cat warna favourite. Cik T guna cat yang mana ada je dekat dalam rumah Cik T ni, cat luar rumah tau sebenarnya. And then ni dia boleh cover, Cik T campur sikit dengan pasir kat sini, artificial sand, and dia boleh jadi macam ni lah, nampak cantik sikit. And ni dia wall art yang Cik T akan gunakan dekat kita punya atas katil, atas bahagian katil ni kan. Okay, sekarang ni kita ada sekarang ni hujan, tapi projek kita masih teruskan. Ni Cik T ada fluted. Kita akan potong ikut saiz yang Cik T nak letak tu kan. Ni yang Cik T dah potong semua. Cantik colour dia, warna walnut. Cik T ada beli 5 keping kat sini, jadi kita akan potong semua macam saiz ni. So, kita nak letak dekat almari IKEA tu kan. Cik T dah pasang dia punya rangka dekat atas tu, and dah try satu lah, and kita pasang lagi rangka kat belah sini, lepas tu dekat belah sana. Macam tu. Tu je atas. So dekat atas macam ni, kayu, skrukan dekat almari, buat dia punya rangka lah sampai sana. Macam tu. So bila dah siap, dia akan jadi macam ni lah korang. Nampaklah macam bertutup sikit and nampak macam built-in. Sebab dekat bahagian atas tu Cik T dah macam nak kurangkan dia punya habuk kan. Habuk atas almari, sebab tu Cik T buat macam ni. Dekat tepi-tepi tu pun Cik T dah letak dah footed. And ni dia lah rupa dia selepas kita dah siap. Okay korang, Cik T rasa setakat ni je video Cik T untuk makeover dalam bilik master. Jadi Cik T akan buat part 2 sebab dalam video ni macam tak siap lagi kan. Part 2 Cik T akan cat, and Cik T juga akan buat final room tour dekat dalam bilik ni. And kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time, my next video. Bye bye. Assalamualaikum.